Assalamualaikum. Hai. Buat kepala ni ialah orang yang tak tahu pasal sesuatu isu, tapi dia berlagak macam dia tahu. Dia buat kepala. Bila ada isu agama, dialah Pak Mufti, dialah Tok Khatib, dialah imam besar yang dia buat keluar fatwa. Ana rasalah ramai ulama-ulama ni yang pendapat dia tak betul, yang tak relevan pun. Ana rasa pendapat ana saja yang betul-betul teliti dan berhati-hati dalam isu ni. Jangan duk dengarlah ustaz tu. Ustaz tu teruk, ustaz tu liberal. Tu hak ujung, hak tu teruk, hak tu syiah. Yang depan tu tak payah duk kata, hak depan tu kopiah. Ana nampak dia semayang tak pakai kopiah. Ana kopiah ana ada, ana bulan poket zat panas sat lagi ana pakailah. Apa Wahabi? Ada orang kata ana Wahabi. Ana bukan Wahabi. Ana wannabe. Bila ada isu bola, dialah yang paling sembang kencang sekali. Kencang pada bola Ibrahimovic. Kenapa performance Manchester United teruk sangat season ni? Saya rasalah. Sebab satu je benda simple, satu je. Sebab Manchester tak banyak menang. Simple. Tapi David Moyes tak faham benda ni. Dia tak nampak benda ni. Dengan Everton berapa tahun kan dia tak tahu, dia tak ada pengalaman. Saya pernah mewakili sekolah peringkat daerah. Saya nampak benda ni daripada atas, daripada overall. Saya tahu David Moyes tak faham. Saya faham. Bila artis bercerai, dia sembang supaya dia jiran sebelah artis tu. Anti lah rasa ikut firasat anti. Mesti salah seorang daripada dia orang curang. Mesti ni kayu tiga. Yelah kalau kalau berantakan sampai macam ni. Kalau tak ada angin, tak kala pohon bergoyang. Kalau tak ada api, tak kala ada asapnya. Dan kalau tak ada cerita artis bercerai, tak tahulah Anti nak cakap pasal apa. Sebab Anti ni memang loser yang asyik cakap pasal orang 24 jam. Bila ada isu kapal terbang hilang, dia duk sembang sopa dia pilot bertauliah yang pernah mendaratkan jet di atas matahari. Padahal ambil lesen kereta pun fail. 2 kali fail bukit, 3 kali jalan raya. Titik terakhir kapal terbang itu dikesan ialah pada titik ini. Kemudian kapal terbang itu ke atas kerana saya ada kawan yang duduk di tempat kejadian. Kawan saya tu nampak kapal terbang tu lalu pergi straight. Kemudian kapal terbang tu belok ke sini dan ke sini untuk mengelak radar. Saya rasa untuk mengelak radar. Kemudian kebetulan keluarga saya sedang bercuti di pantai ini. Keluarga saya nampak kapal terbang tu turun balik ke bawah. Dan kebetulan lagi sekali girlfriend saya tengah berlayar kat sini dengan laki lain saya tak tahu, berpusing balik. Kemudian kapal terbang itu menuju balik ke titik di mana dia hilang. Ini tanda dia apa? Ini tanda dia. Cuba baca. Ini ada agenda yang tersembunyi. Cuba tengok betul-betul. Depa tak jual yang ada kulit. Sebenarnya ada beza concern dengan buat kepala. Concern ni adalah apabila hang buat research, hang bertanya kepada orang yang lebih pakar, hang memberikan simpati ataupun doa, ataupun hang diam bila hang tak tahu. Ya, diam tak semestinya hang tak concern. Malah diam tu lebih baik daripada hang cakap benda-benda yang hang tak pasti, yang hang tak tahu. Ni kalau hang sebat ya semua benda, hang speculate things without the authentic verification, ini yang boleh buat kepala. Tama-tama benda ni melibatkan nyawa orang. Hang asyik, aku rasa. Hang je ada rasa. Orang lain ada rasa juga. Dan orang lain rasa hang patut diam.